datang kampung-kampung bakar, yang perempuan kanak-kanak lari tembak di belakang, ada digantung di pokok dan sebagainya. Orang putih kaji ini tahun 80-an sebut ini sebagai the small genocide. Pernah dengar tak dalam buku teks? Nak belajar ke tidak? Pembunuhan British ni, pembunuhan Portugis tadi tak disebut. Benda yang patut diangkat dalam buku untuk tanam semangat patriotik. Bila kita baca, saya marah. Tahun 80-an lagi dikaji dalam bentuk tesis PhD oleh sarjana barat. Boleh ambil dalam internet. Dia tak mengubah sejarah kita dari tahun 80-an. Sama darurat ni. Tahun 90-an, satu lagi benda yang besar ialah keluarnya rekod-rekod baru ni. Tertimbun. Saya pergi sana, berapa belas hari saya pergi. Lebih 2 minggu. Duduk hotel, pagi pergi arkib, malam balik. Pagi pergi arkib, malam balik. Tak jalan mana-mana pun. Bawa isteri, dengan isteri pun taubat tak mau ikut. Pergi arkib saja. Habis saya kumpulkan bahan tersebut sangat banyak. Saya boleh buat bilik arkib sebuah untuk pelajar rujuk. Ajar tak baca pun, saya tak habis baca sampai ke hari ni. Tak habis baca benda ni. Benda baru ni sangat banyak. Tahun 45-47 masa kemerdekaan, banyak penipuan telah berlaku. Kita merdeka itu merdeka dalam bentuk Malayan Union yang berjaya. Federation itu adalah satu bentuk tolak ansur. Istilah lain saya nak sebut pun susah. Berlaku pengkhianatan sana sini, pensubahatan sana sini. Yang kata berjuang merdeka, mereka inilah yang bertolak ansur dengan British. British ini patut beri merdeka tahun 45 lagi. Lepas Jepun keluar, kerana dah sign satu agreement dengan PBB, dengan Amerika yang dinamakan sebagai Piagam Atlantik. Tahun 41-42 dah sign dah. Bahawa dia akan berikan kemerdekaan kerana nak hutan dengan Amerika. Senjata dalam bentuk dolar. Amerika letakkan syarat kena beri bebas tanah jajahan semuanya. Kerana Amerika pun berperang dengan British. Merdeka dengan British. Letakkan syarat macam tu. British sign. Bila Jepun menyerah, Perang Dunia Kedua tamat, Jerman dah kalah, Jepun dah kalah, negara-negara lain merdeka, Burma merdeka.